Kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini Ahad 19 Oktober 2025 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Bagi zon 4 meliputi Kuala Tiga, Noyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapitan juga Song. Masuknya waktu solat fardu Zuhur 12.20 minit tengah hari, Asar pukul 3.36 minit petang, Maghrib pukul 6.20 minit petang, Isyak pukul 7.30 menit malam dan pagi esok 5.07 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Dulau, Bintang, dan juga Zuhur 12.22 minit tengah hari, Asar pukul 3.38 minit petang, Maghrib pukul 6.22 minit petang, Isyak pukul 7.32 menit malam dan subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lebantu, Betong, Pusat Kratok, Roban dan juga Debak. Zon 12.22 minit tengah hari.